China adalah salah satu tamadun tertua di dunia, tapi bagaimana ia mampu bertahan lebih 3,000 tahun tanpa runtuh sepenuhnya? Segalanya bermula di lembah Sungai Kuning, di mana empayar awal seperti dinasti He dan Shang bangkit membina asas tamadun. Kekuatan China terletak pada sistem pentadbiran yang cekap dari dinasti Qin hingga dinasti Tang, birokrasi diatur rapi. Falsafah Konfusius menjadi tunjang, mengajar rakyat tentang hormat, kesetiaan, dan peranan dalam masyarakat. China bijak menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dari serangan Mongol, penjajahan Barat, hingga revolusi moden. Walaupun dilanda peperangan dan pergolakan, identiti budaya China kekal kuat melalui bahasa, seni, dan adat tradisi. China juga dikenali sebagai pelopor inovasi kertas, kompas, percetakan, dan serbuk letupan, semuanya ciptaan mereka. Walau dinasti silih berganti, konsep mandat syurga memastikan hanya pemimpin yang adil layak memerintah. Namun, rahsia terbesar ialah rakyatnya sendiri, petani, pedagang, dan cendekiawan yang terus berjuang mempertahankan warisan mereka. Tidak seperti tamadun lain yang lenyap, China sentiasa bangkit semula. Inilah kuasa sebenar tamadun yang hidup lebih 3,000 tahun. Kisah China mengajar kita bahawa ketahanan, kebijaksanaan, dan budaya adalah kunci untuk terus bertahan melawan zaman. Jadi rahsia China bertahan 3,000 tahun bukan sihir, tapi kekuatan rakyat dan budaya. Kalau anda suka kisah peradaban agung seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak video sejarah epik.